Datuk. Sekarang kita bergerak ke last post campsite Gunung Datuk. Lepas jambatan. In 600 meters, turn right to stay on Jalan Kampung Mungkal. Cantik. Tak apa. Cantik. Tak ingat kita masuk ke dalam mana. Saya ikut ranger. Ikut Jeep Ranger yang bawa pergi Jabatan Perhutanan. Turn right to stay on Jalan Kampung Mungkal. Kampung macam ni. Ada budak kubur kan? In 200 meters, your destination will be on the left. Ada itu. Kita car camping masuk terus kita. 200 meter. Your destination is on the left. Ah ni. Ni kafe dia buka. Dalam. Dia ada puak-puak dia ke apa? Sekejap Sekejap. Ada lepas ada kau tadi. Boleh turun? Ni kosong. Jom. Tidak lepas. Tu. CO dia. Mana? Tu yang awak panjang. Yang motor. Tu lah CO. CO tu camp operator bukan CEO. So, Tengah-tengah tu juga. kat tepi tu boleh. Mana? Kita car camping. Tengah mana? Tepi. Tepi tu boleh. Boleh masuk ke dalam ni? Boleh. Dia kata? Boleh. Nak ada orang pokok takut lah. Takut terbalik. Ni boleh. Ah, sini sikit. Ha? Ah, ni sini. Bukan tu ni? Ni sini boleh. So, kita dah sampai dekat campsite last post di Rimba. Kita akan ke camping. So, kat sana ada banyak orang camping. Yan, kau rakam. Tak apa. Sana Yan.
Panas. Jangan gunung. Sekarang kita di mana? Pada Melaka dia. Okey. Sekarang kita nak letak ikan yang dah nazak Dah tak ada geng dia. Nampak guys, dia dah mati. Semua salah buat je. Kita letak je. Atau nanti dia jumpa kawan baru. So, ni. So ni guys. Kenapa dia tak nak keluar guys? Dia dah keluar. Belum. Itu ikan dia. Nampaknya dia dah mati. Okay, sekarang dia dah mati. Guys. Gerakkan dia. Kena gerakkan lah. Tak silap aku. Kena celuk. No, jangan. Naya pegang. Biar aku. Kau pegang. Dia tu berjaya. Nampakannya. Ada misi penyelamatan. Taran. Macam dia sampan. Dia gerak. Tengok, dia gerakkan dia. Dia gerak. Ni budak ni pergi simbah budak ni. Sabar. Selamatkan ikan. Tu bang, gerakkan bang. No. Mana boy? Mana dia dah mati? Mana dia? Ni dah. Mana dia? Ke kat bawah tu? Tak tahu. Bojeh, pegang bojeh. Ni ajak betul. Ngau je. Kat sini je. Jangan. Ke atas. Aku nak mati terus dulu. Perasan. Dia naik ah. Dia dah naik turun. Panas dia panas. Oh, sejuk oh. Aku nak pakai seluar jeans tu buat malas tu. Kena atas. Kena Ian boleh ikut abang. Elok guys. Aku tak boleh. Aku pakai kasut. Alasan lo. Itu kasut kebun macam tu. Kalau nak baju kita tu Ian. Tak. Batu dia licin. Kau picak batu apa? Sebaik aku selamatkan handphone. Nah, ambil basah sikit. Nah, apa? Aku mau selamatkan handphone. Minta maaf tadi ada sedikit accident. Tapi tengah rekod Boleh buat meme ni. Ada orang jatuh kita masukin kita punya perjalanan. Perjalanan kita hanya sebentar lagi. Tak tahu ah. Macam mati je. Dia gerak-gerak sikit. Tak tahu lah, hilang. Aduh, sebaik dah. Nampak eh? Macam hidup dia. Ini budak yang accident tadi. Sebaik aku guna siku aku untuk dari. Kalau aku guna tangan aku tu, dah celup lah.
Okay. Simple task. Siapkan kemah. Bagi dia tegang. Nak dia punya ni nak. Oh ya, naik tidak kena masuk flying sheet kan. Apa dia? Tak apa, sekejap lagi flying sheet. Panas-panas ni tak payah flying sheet. Ya, tarik ni, bagi dia tegang. Bagi dia tegang. Dia pakai pusing ke? Tarik tu. Step lebih. Pandai Bencik. Tak benda. Macam kena tak benda. Lembut, pijak je. Ke tangan pun lepas. Okey, pandai. Okey, lulus. Lulus survivor. Terbaik. Staff tu terbaik. Abang ni? Baring. Dia bos kat rumah, bos kat pejabat, dekat campsite pun nak jadi bos. Ayo. DJ. Talapati. Ni talamari punya. Talamari. Okey. Okey, dah boleh selesakan diri? Nak mandi. Mandi pergi mandi. Mak masak jap. Tengah tunggu Mia. Apa? Tengah tunggu Mia. Tengah tunggu. Oh, motocross ah. Ui. Letak yang order dari tu. Motocross ah. Baik. Tak nak ambil kau mau. Oh, best ni. So, kita nak masak dengan view ni. Sekarang memang panas terik. Petang, sekejap lagi berangin kot. Hari ni kita nak masak masak lemak udang galah. View. Cuba rasa. Tu, sudu kat belakang. Tepuk beramai. Ini view dia. View tukang masak. Pagi esok berkabus. Siapa nak pergi nasi? Cepat. Kian. Budak-budak asrama ambil nasi. Mana nama ni? Terbaliklah senduk nasi. Dia baru lah. Dia mahal sikit. Saya beli RM2.30 je. Mana yang besar? Ni dah. Ni, yang tu. Ni yang besar kan? Tu besar lah sikit. Tu bulan tu besar. Besar banyak? Besar banyak. Sama je. Tu ada sepit biru pun. Lok-lak. Sepit asal tak buang kan? Biarlah nak rasa sepit dia sedap Jangan ke tak tak. makan sepit ni. Tak payah makan. Buang sepit.
Betul dia. Udang saja ni. Lauk ni. Udang umpan. Kau dah petai sedap. Kicap. Oh, udang tepi-tepi semua. Buang dia sampah. Buang. Imran. Kau ambil satu lagi. Bekas kau lagi. Sama. Banyak banyak. Dia bau kita masak udang. Hey, minum air kolam ke apa? Tahu. Cik makan dik. Dia tengah makan tu. Kepala dia makan ya? Inside dapat makan aiskrim. Aiskrim laki. Dah angin sejuk dah datang. Angin sejuk. Solat dulu. Angin sejuk dah sampai. Dah malam ni lagi sejuk. Azam kan? Mak dapat tali. Dia nak tali apa? Azam kan? Dah, 7.26. Malam kita makan popiah otak-otak. Tak clear. Lama abang nak garing. Kita lebih garing. Okey tu. Ni dia, popiah otak-otak. Malam. Sejuk. Gelap ni mah. Hmm. Dekat night mode lah.